Okay geng, pagi ni aku berada kat spot tasik Kelai ni geng. Sebulan dah tasik ni, lebih kurang sebulan lah tasik ni dicuci. Orang dah macam pesta kat tempat ni. Hari ni aku datang kat sini lah, nak menduga kok ada lagi sisa-sisa ikan kat sini lah geng. Ya awak besar geng kat sini, tengok tu. Oh, ada geng, ada. Lepas balik ke? Alamak, dia lepas balik geng. What? Dia lepas balik geng. Aduh. Alamak. Alamak. Aku terbuka derek pula. Aduh, besar geng. Aku tak boleh kunci derek geng. Aduh, besar geng, besar ikan tu. Aduh, kelang kabut lah aku tak kunci derek. Aduh, sayang geng. Besar geng. Hampir sekilo tu. Okey geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap geng. Alhamdulillah geng. Mantap, saiz cantik lah. Okey geng, alhamdulillah. Setelah dibuli 2 kali hari ni, akhirnya mencakuk juga geng. Menggunakan soft rock WFG Craft Lure Salamander Pink, kita dapat saiz yang agak cantik lah. Saiz tuna ni